Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Semua sihat ke? Okey. Alhamdulillah. Jadi kita diberi peluang lah untuk kita mesyuarat kali ni untuk membincangkan tentang tender untuk penyelenggaraan jalan raya bagi perumahan di bawah syarikat kita lah. Jadi macam yang kamu semua tahu, syarikat kita mempunyai banyak tempat perumahan dan kita perlu menyelenggara setiap jalan-jalan yang terdapat di kawasan perumahan tersebut. Jadi kat sini tujuan kita mengadakan mesyuarat ni adalah untuk membincangkanlah dan menjana idea ataupun pandangan kamu semua berkenaan dengan syarikat-syarikat yang kita akan pilih untuk menyelenggara jalan raya lah. Jadi pandangan kamu semua, syarikat mana yang layak untuk diberikan tender untuk penyelenggaraan jalan raya ni? Saya rasa syarikat yang paling sesuai ialah syarikat Maju kerana mereka mempunyai pengalaman besar. Setahu saya, mereka ni mempunyai pengalaman selama 18 tahun dalam bidang kontraktor. Tapi kan Daus, harga yang mereka tawarkan lebih tinggi kalau nak dibandingkan dengan syarikat yang lain. Betul, saya pun perasan yang ada beberapa dokumen latar belakang syarikat tu macam tak lengkap. Betul lah. Cuba kamu semua tengok ni. Ada rekod prestasi yang mereka belum update. Jadi kita tak tahu kerja mereka tu betul ataupun tidak. Macam mana? Aduh, relax lah Dil. Tak semua benda pun perlu diperbesarkan. Yang penting projek siap cepat. Macam mana? Macam mana? Saya nak awak uruskan semua dokumen tender akhir dan saya amanahkan awak untuk pastikan semua dokumen tu diuruskan dengan bersih dan tidak mempunyai isu integriti. Saya memberikan amanah ini kepada awak dan juga Firdaus dan saya harap awak berdua tidak akan mengecewakan saya. Baik Tuan. Saya dan Firdaus, kami akan cuba yang terbaik. InsyaAllah. Baik. Aidil, sini jap. Ya Firdaus, kenapa tu? Dil, kau tak rasa ke Dil? Hidup terlalu jujur pun susah juga. Betul juga. Tapi apa plan kau? Kau santai je. Aidil, masih di pejabat? Dil, santai je lah. Aku tahu kau ada masalah kewangan. Bil hospital adik kau pun kau belum bayar kan? Aku boleh bantu kau. Yang penting kau berani ambil risiko ni. Okay? Boleh cuba? Selamat malam Aidil. Puan Erika. Saya dengar awak perlukan bantuan kewangan. Kalau kontrak ni lulus minggu depan, RM50,000 akan dimasukkan dalam akaun awak. RM50,000? Tapi audit sekarang ketat. Ya, sebab itulah saya perlukan orang dalam. Awak just perlu padam rekod masalah syarikat kami dalam sistem. Tapi kalau kantoi macam mana? Takkan kantoi Aidil. Semua orang buat macam ni juga. Awak just ikut arahan. So, masa depan awak Saya perlukan masa sebenarnya. Tak payah fikir Aidil. Peluang tak akan datang dua kali. Weh, kau perasan tak? Sejak akhir-akhir ni kan, Daus dengan Aidil tu asyik berbisik je. Macam pelik lah. Aku rasa mungkin orang bincang pasal kerja kot. Tak, sebab ada satu malam tu aku dah nampak fail tender dekat bilik ketua jabatan hilang. Weh, korang dia tengah buat apa? Tengah bincang pasal tender ke? Boleh lah. Tak tahulah, sembang-sembang kosong macam tu. Lepas tu macam fikir. Aku rasa macam ada benda yang tak kena. Sebab aku tengok ID tu nampak macam tertekan sangat. Kalau macam tu, kita kena semak dulu. Nanti aku panggil Syarah Department IT. Tengok ni. Aku dah semak nak masuk sistem. Ada akses masuk pukul 10 malam tadi. Siapa? Aidil. Mungkin dia buat kerja belum masuk kot. Tak. Aku dah tengok dah. Ada rekod yang dipadam. Ya Allah, serius lah.
Aku dah agak dah. Kalau macam tu, kita kena lapor kepada ketua jabatan sebelum keadaan jadi lebih teruk. Setuju? Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Tahu tak kenapa saya panggil kamu semua untuk mesyuarat ni? Saya telah mendapat laporan berkenaan isu integriti berkenaan tender penyelenggaraan jalan raya yang baru-baru kita bincangkan. Semua log sistem menunjukkan data tender telah diubah menggunakan ID Aidil. Apa ni? Daus, Aidil. Mustahil. Mungkin sistem kena hack. Aku sendiri selalu nampak kau jumpa Aidil waktu malam. Dan bukan itu saja, kami juga dapat kesan bahawa beberapa dokumen tender yang hilang. Aidil, betul ke semua ni? Ya, saya mengaku. Weh, serius lah? Sebenarnya saya buat semua benda ni sebab saya terdesak. Tapi semua ni atas saran kau. Jangan tuduh aku. Kau yang tamak. Kau yang kenalkan aku dengan budak Erika tu. Selamat pagi buat. Inilah mereka yang masalah tu. Puan boleh uruskan. Baik, terima kasih. Jangan bergerak. Kami dari SPRM. Anda berdua ditahan di bawah Seksyen 17A Akta Menerima dan Memberi Rasuah. Tolong, aku tidak bersalah. Diam. Ini sebenarnya. Dan Saya betul-betul menyesal. Diam. Cepat. Saya tak sangka semua ni boleh berlaku dalam pejabat kita. Sebabkan duit, manusia boleh berubah. Itulah, satu kesalahan boleh rosakkan seluruh masa depan. Sistem boleh kesan kesalahan tapi integriti datang dari diri sendiri. Sebab tu, amanah ni sangat penting dalam pekerjaan. Ingat semua, nilai yang paling tinggi adalah nilai integriti. Jadi, jangan disebabkan satu kesilapan, masa depan kita jadi gelap. Dan saya berharap awak semua ambil iktibar daripada apa yang berlaku ni.